tidak seharusnya beliau menulis di dalam blog, di dalam Facebook, memburuk-burukkan Yang Mulia Al-Ustaz Azhar Idrus, yang mana kita tahu seluruh rakyat Malaysia, seluruh di Asia kenal di atas pemimpin ataupun ustaz itu adalah seorang yang ulama yang begitu hebat. Dituduh ataupun difitnah, wallahu alam, di dalam kenyataan beliau, iaitu diharap pihak PDRM, polis atau boleh membuat siasatan ke atas kenyataan gadis Malang ini yang telah diraba dan diajak berzina oleh Al-Ustaz Azhar Idrus Lanatullah, katanya dalam blog itu. Saya menyampaikan saja, yang bernama Maryam Mazlina Mazli. Ini bukan fitnah, benar-benar berlaku. Tanya Ustaz itu kebenarannya. Sayakah kalau aku katakan Ustaz Azhar Idrus pernah nak tackle aku, siap booking bilik hotel, dia ingat dia siapa, pergi jahanam dengan Ustaz Azhar Idrus. Takkanlah seorang ustaz yang warak, yang banyak pengikutnya. Saya juga adalah pengikut ataupun bukan pengikut, peminat pada ustaz itu. Selalu melihat video-video beliau membagi ceramah agama. Dituduh sebegini rupa oleh manusia ataupun individu yang bernama Maryam Mazlina Mazli ini. Saya menyerulah kepada mengajak Ustaz Azhar Idrus buat report benda ni.